Dah sampai dah 35. Ni nak kena kitchen ni. Kenapa bagi aku makanan yang customer dah dapat? Siapa tak kenal Khairul Aming, pemilik Rembayung yang semakin disebut-sebut orang ramai. Dalam video kali ni, beliau nak jadi waiter di Rembayung. Agaknya apa jadi bila Khairul Aming bersungguh-sungguh jadi waiter? Kalau nak tahu, cuba tengok video ni sampai habis. Daniel, kau buat aku bersenam for free. Next table G1. Hari ni kita tukar department jadi waiter pula. G17 dengan G21. Sudu please. Pinggan tu dah settle ke? Mari saya ambil. Sila jamu selera. Ada tapai satu salah meja. Sorry. Bila tak ingat nombor meja, memang susah lah. Satu kerja nak cari nombor meja pula. Hari jadi siapa ni? Dah ada dah. Okay, go. Rijadi, selamat hari jadi. Tapi suara aku je dengar ni. Sanalah adik tengah makan. Belah sana. Lauk panas tak boleh dekat dengan budak, bahaya. Kalau ada budak kecil, elakkan letak makanan atau minuman panas depan dorang. Nak jadi waiter ni, kena ada common sense. Dunia F&B ni susah tau. Siapa cakap senang, awas. Okay, next table M49 yang ni ke atas ni. Okay, jom. Dah dapat dah? M49. Oh, dah dapat dah? Okay. Sorry. Cek berapa cucu M49? Satu je. Maksudnya dah dapat lah. Ya Allah, terbang. Tak apa. Ambil baru. Ya Allah, aku ni gagal betul lah jadi waiter. Tak lulus. Buat video masak aku reti. Hantar makanan flop. G13 dekat belakang kaunter. Bismillah, tolong jangan tumpah. Tengah depan. Oh, depan entrance. Minta izin boleh kat sini. Alright. Siakap tolong naik siakap belado 1 G21 staff salah key in. Dia patut siakap bukan keli. Aku ni lama tak pergi gym ni. Bismillah. Apa, siakap kita dah masak dah on the way. Alright. Dia kalau nak naik tangga senang je. Posture kena sharp, kena tegak. Jangan takut-takut. Don't worry, senang je naik. Bukan senang jadi waiter dalam restoran yang ada tangga. Kena hati-hati supaya makanan atau minuman tak jatuh masa naik turun tangga. Alright, laluan. 32. Uncle, nasi dah sampai. Kita AJK nasi hari ni. Okay, settle. Next. Give me more. 4 nasi. G19 kat mana G19? Okay, tepi ni. Okay, come. Okay, posture kena tegak je anak-anak. M47. Tak nak turun bang? 47 mana 47? Dia punya berdiri tu macam tengah buat open house. Terima kasih. Nanti jemput datang lagi. Okay, ni semua meja yang dah settle untuk lunch hour, tapi ada banyak lagi ni. Dessert belum lagi, take away belum lagi, more to go. Take away meja G16 dekat pondok. Khairul Aming adalah contoh usahawan yang bukan sekadar cakap sahaja. Bak kata orang putih, walk the talk. Lambai. G1 kopi santan dengan bunga telang. Apa yang terbang tadi tu? Elok-elok pegang tu, nak jatuh tu. And then G26 depan pondok. Okay, bagi tahu FM suruh standby. Coaster tolong bawa, aku tak boleh dah ni. Kat mana 35? Okay, ni berapa luman? 21. Okay, come. 21 kat tepi ni. FM ready 21, standby 21. Ada lagi tak sampai laut? Sekejap kita follow up sekarang. Kita follow up sekarang. 14 baru separuh laut dia. Nasi 14 tu, Mat? Belum. Aku ingat meja. Come on aku orang. Sinilah. Aduh. Kau lah bukan marah. Ni M32 kids meal incoming. Ingat kids meal kena keluar awal supaya budak tak meragam. Yang ni panas-panas lagi, elok panas. Okay, makan kenyang-kenyang Okay, dah settle. Let's go. Next. Dekat sinilah makanan panas dekat dengan adik, bahaya. Siakap belada merah. Lepas tu kita ada telur dadar dengan ayam sambal hijau Okay, semua lauk siap serentak. Sabar, slow, relax. Pelan-pelan. Orang lain lah pula. Aku dah sakit pinggang. Silakan. Yang muda-muda. Telur mata satu tu settle. Tak dulu lagi aku nak pegang tray macam ni satu tangan. Let's go. G16 nak sambal asing. Let's go. Siapa yang tak makan pedas sambal asing ni? Ada tambah kupang ke? Saya pindahkan sikit Alright. Okay, dah sampai dah. Okay, makan kenyang-kenyang Okay, masih excellent, belum tumpah lagi air. Ada bunga telang. Kau bully bos kau Gerak.